pernah tak kau tulis lagu untuk luahkan rasa geram kau, marah kau kat seseorang? Ada. So lagu tu belum keluar. Itu kau marah pasal apa? Kehidupan asal dia aniaya kau. Kau dia aniaya. Tak ada lah, macam mana lah. Kau marah orang halau kau main skateboard. macam dekat Melayu Timur kan, orang selalu kena halau. Tak pernah kena halau. So tak marah orang tu. Dia boleh buat backside nose grind kot dia. Aku tahu lah nama aku udah seluruh main Tomahawk. Tomahawk. Apa Tomahawk tu daging? Tony Hawk Pro Skaters. Tomahawk tu daging. Tomahawk menateh. Tomahawk. So cerita yang lagu yang kau marah dengan seseorang ni, dia pasal apa? Dia marah pasal Tomahawk. Dia macam sums up sana lah. Mungkin sebab Perry kalau macam personally Perry bukan pemarah kot. Bukan karakter yang pemarah lah. So macam biasalah ada kes-kes yalah pengalaman hidup yang tak syok kan, geram kan. Tapi nak marah tak boleh kan. So macam tadi lah cerita dalam lagu semula lah. So kau balutkan semua tu kat dalam satu lagu lah. Ya betul. Macam mana habis dia kau buat lagu healing, lagu pop, yang kau marah tu kau buat apa, rock? Tak boleh weh. Tak boleh juga. So slow juga tapi dia punya ayat dia deep lah. Tapi okay lah. Aku tak boleh bayangkan orang marah tapi lembut kat seseorang. Okay. Perry ada satu lagu ni pun Perry kongsi kat sini juga. Perry ada satu lagu macam kemarahan tu pada ayah lah mungkin. Oh ya. Dia macam kau ni Tak ada mah. Ya. Kau cerita je lah kat ayah kau sekarang. Alamak, ya sorry. Tahu lah kot. Balik rumah kena sign dengan tengah tinggal. Tak ada marah, cuma biasa tu. Biasa lah, standard lah. Standard lah. Dia mesti ada geram sikit dengan bapak. Ini anak aku yang 3 orang 4 orang ni, aku rasa mesti dia besar. Kau ni aku kalau marah dengan bapak aku, habis calon kereta dia. Mudah kasar.